Hampa ada tak yang tengah mencari barang untuk letak bahan-bahan masak? Contohnya kunyit ke garam ke. Kalau hampa mencari, ni dia nak tunjuk kita punya seasoning set ni. Okey, kalau hampa beli kita punya seasoning set ni, hampa akan dapat sekali dengan beg tau. Okey, lepas tu kita akan ada double zipper dekat bahagian depan. Buka sahaja, tada. Okey, hampa akan dapat 4 set botol powder tau. So dia akan jadi macam ni, 100 ml botol powder. So hampa boleh lah letak garam ke, ajinomoto ke, kunyit ke kan dalam ni. Lubang dia macam ni tak korang. Okey, lepas tu hampa akan dapat 3 set liquid botol tau. Okey, untuk kita punya liquid botol ni, hampa boleh lah letak minyak ke, kicap ke, cuka ke dalam ni. Jangan risau, kita juga akan bagi corong ni juga dekat hampa untuk hampa nak letakkan bahan-bahan cecair dalam kita punya liquid botol. Ni kita punya liquid botol tau. Okey, so hampa kalau nak buka, open sahaja dekat bahagian sini. Macam ni. Dan yang ni dia punya corong tau hampa. Total hampa akan dapat 8 barang tau. Okey, kalau hampa berminat dengan kita punya seasoning set ni kan, hampa boleh get cepat-cepat kan dekat sini dekat bawah. Kalau nak harga murah, terus masuk live kita sahaja tau. Okey hampa, dah tak payah dah nak campur barang rumah dengan barang campur, kita buat sekarang. Bye bye, see you hampa dekat next video tau.